Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Selamat malam tuan-puan, bunda dan ayah, apa khabar semua tuan-puan? Sihat ke tuan-puan? Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik, dalam keadaan positif untuk kita menyambung kehidupan kita yang penuh dengan mihnah dan juga ujian ini. Tidaklah kita ini diuji. Tidaklah kita ini diuji. Kita manusia ini, kalau kita tak tahu macam mana kehidupan kita kalau kita ni tidak diuji tuan-puan. Jadi tuan-puan dan bunda dan ayah, begitulah juga saya. Beberapa hari kesibukan dengan kerja dan sebagainya. Ahmad, tolong tutup pintu, Mat. Tutup pintu. Tutup pintu. Okey, jadi hari ini kita sambung semula tuan-puan dan bunda dan ayah. Saya harap tuan-puan memahami keadaan semasa saya tuan-puan dan bunda dan ayah. Ustazah masih lagi dalam fasa pantang, lagi 2 minggu nak tamat, jadi masih lagi bidang kesibukan sedikit menguruskan anak-anak. Dalam fasa kami menguruskan pantang ustazah juga anak yang baru lahir secara sendirian tuan-puan dan bunda dan ayah, berbanding dengan anak-anak sebelum ni ada tukang jaga. Tapi kali ni kali pertama, sebab memang agak kesibukan sikit. Jadi semalam tak ada kelas tuan-puan, sebab si kecil tu memang sakit perut tak pasti sampai ke subuh dia tak tidur. Jadi memang itulah dia, mihnah dan ujian, kan? Jadi tuan-puan dan bunda dan ayah, boleh tak bantu saya untuk kita bantu share tuan-puan? Boleh tak kita nak bantu share, kita nak tap like balik tuan-puan dan bunda dan ayah. Saya nak kembalikan semula semangat. Saya faham tuan-puan, Ustaz ni UB ni kejap ada kejap tak ada sekarang ni. Minta maaf sangat tuan-puan. Tak maaf sangat. Ustaz baju cantik lah, alhamdulillah. Beli kat TikTok je tuan-puan, RM20 je. Baju dia pun cantik tuan-puan, tak payah gosok. Okey. Jadi tuan-puan bunda dan ayah, bantu saya untuk kita share, kan? Bantu saya tuan-puan dan bunda dan ayah. Saya nak bina balik semangat. Tuan-puan dan bunda dan ayah. Hari ini episod ke-1336 tuan-puan dan bunda dan ayah dalam pengajian kita pada hari ini. Jangan lupa tekan button share dan juga tap like tuan-puan. Boleh tekan button share dekat button belah kanan sekali. Kalau di TikTok ni ada button arrow, tekan button copy ataupun share tadi, dan juga tekan button repost belah warna kuning. Tekan tuan-puan, nanti dia tu repost. Tu ikut tuan-puan bunda dan ayah. Lama tengok UB. Sebab UB pun tak konsisten sepanjang 2 bulan ni, tapi insya-Allah bila ustazah dah habis pantang nanti, UB akan kembali konsisten balik sampai ke hujung tahun ni tuan-puan dan bunda dan ayah. Baik, tuan-puan, jom kita bantu share. Tekan butang share tuan-puan, tekan button repost di TikTok, dan di muka tekan button share tuan-puan dan bunda dan ayah. Boleh tuan-puan? Okey, jom tuan-puan dan bunda dan ayah, kita sambung pengajian kita hari ini dalam muka surat yang ke-301, penghabisan juzuk yang ke-15 tuan-puan. Muka surat terakhir dalam juzuk yang ke-15, kita akan masuk juzuk 16. Tapi belum habis lagi episod kita, iaitu episod di dalam kelas mengaji pelan-pelan kita pada musim yang ke-16 tuan-puan dan bunda dan ayah, iaitu episod musim surah Al-Kahfi tuan-puan. Baik, jom kita mulakan pengajian kita hari ini. Sambil tuan-tuan tekan button tap like tuan-puan. Saya cek 100,000 like tuan-puan. Tekan button share dan juga repost tuan-puan. Bersama-sama untuk saya kembalikan konsistensi pengajian kita pada hari ini. Jom kita mulakan rutin kita tuan-puan. Piti tarik nafas, perut kembung, tegak badan. 1, 2, 3. Okey, senaman mulut, tutup pintu adik. Adik, tak boleh. Adik batuk. Tuan-tuan. Adik batuk, adik tak boleh. Adik batuk, adik tak boleh. Nanti batuk nanti. Nanti tunggu habis batuk nanti boleh. Tunggu habis batuk nanti, okey? Tak boleh lah adik, nanti tak pergi sekolah nanti.
Tolonglah adik. Sikit je lah. Sikit je. Jangan makan banyak. Lock pintu. Lock. Minta maaf tuan-puan Baik tuan-puan dan ayah. Jom. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Minta maaf tuan-puan hara sikit. Okey, dengan anak-anak. Okey tuan-puan, jom. Senaman mulut untuk ringankan suara tuan-puan. Kalau dah selesai, kita pergi yang kedua tuan-puan dan ayah. Tak dapat pula tu, Pak. Okay, tuan-puan, jom kita mulakan sama-sama tuan-puan. Tuan-puan, bantu saya share tuan-puan benda ya. 500 share saya cari balik tuan-puan. Setiap kali pengajian saya berlangsung tuan-puan. Boleh? Jom tekan button share tuan-puan dan ayah. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik tuan-puan, jom kita buat ulang kaji dulu bacaan kita tuan-puan, ibu dan ayah pada hari ini. Okey tuan-puan, kita berada di dalam ayat yang ke-36. Saya nak tanya pada tuan-puan, 36 ni kita dah baca ke belum tuan-puan? Yubi lupa lah. 36 ni dah baca ke belum? Sorry, bukan 36, 63 tuan-puan. 63. Dah selesai ke 63 tuan-puan dan ayah? Kalau dah selesai, kita buat bacaan dia ulang kaji saja tuan-puan, boleh tak? Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh tuan-puan. Jom saya tegangkan sikit. Okey. Dah Jom kita buat ulang kaji tuan-puan. Dah selesai habis? Dah habis dah? Dah habis Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pastikan kita baca surah Fatihah dulu tuan-puan. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Fatihah dah selesai kan? Nampak tak huru-hara saya tuan-puan dalam kepala saya ni? Sekejap kita buat ulang kaji ayat yang ke-63. Pastikan bunyi Arab, keluar bunyi Melayu. Belajar dengan saya, bawa masuk bunyi Arab. Okey, apa yang kita dah belajar? Huruf-huruf nipis baris atas, raham bawah turun. Huruf-huruf tebal, tingkatan-tingkatan huruf tebal. Ingat tak kita dah belajar tuan-puan? Tingkatan-tingkatan huruf yang tebal ada 5 tingkatan tuan-puan, ibu dan ayah. Yang ini yang kita nak kena jaga. Okey, sambil tuan-tuan bantu saya share tuan-puan, ibu dan ayah. Baru 63 share tuan-puan. Jom saya cari 500 share. Jom. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة. Teman, sekali lagi. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة. Kat sini tingkatan huruf kha ni dia tebal pada level yang ke-3. Ingat tak tuan-puan? Kita dah belajar tingkatan-tingkatan huruf yang tebal dia duduk pada level yang ke-3 tuan-puan. Sokh. Okey. Tapi sad yang berbaris di atas ketebalan dia duduk pada level kedua. So sini level 2, sini level 3. Okey, masih lagi senang cerita, masih lagi level yang tebal yang macam biasalah. Jadi kha kat sini bila kita baca dia duduk pada level 3, maka mulut kita kena bulatkan. Ketika kha itu huruf sebelumnya baris di atas. Jadi kha itu perlu dibaca dengan masih lagi ketebalan yang sama. Jadi kita kena bulatkan mulut. Sakhrah. Dan mati pada ha, jangan muncungkan dengan ha tu tuan-puan. Kita dah belajar dah. Okey. Sakhrah.
Sebab huruf ha ini huruf yang nipis. Bila kalau kita muncungkan sakhrah, ha ini juga kita tak membetulkan mustahaknya huruf ni, hak dia, iaitu huruf dia nipis. So kita kena lebarkan. Bila matikan ha kat ujung tu, lebarkan. Sakhrah, sakhrah. Dapat? Ni susah ni, betul tak tuan-puan? Okay, jom kita buat ulang kaji. Ulang kaji tuan-puan, penting ni. Okay, ready? قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة. Dapat tuan-puan? Boleh? Right, muka surat 301. Selamat datang tuan-puan. Tekan button follow tuan-puan, FOLLOW. Bantu saya share tuan-puan. Siapa first time, saya kat komen. Jom kita buat ulang kaji dulu. فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانِ. Dapat? Okey. Ambil balik wama. Pastikan ikhfa. Dengung sambil senyum, kita tengok. وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ. Dapat? Okey, ni ada dua kali idh tuan-puan. Dia ada sifat rakha, rakhawa. Idh. Lepaskan suara kita, jangan ada bonggol idh. Tak dapat. Tapi kalau menahan dia pun tak boleh idh. Tak boleh. Idh. Idh. Lidah keluar dan lepaskan suaranya tuan-puan. Itu dipanggil sifat yang di dalam nota kita tuan-puan, nama dia sifat ar-rakhawah tuan-puan. Ar-rakhawah. Itu dia tuan-puan. Sini ini sifat ni, ar-rakhawah. Okay. So sama juga dekat sini macam di atas. Ha ni juga kita dah belajar ha itu. Ha ini kita tak boleh baca dengan roh. Adhkurah. Tapi ra tu buka mulut, jangan ra lebar. Rah pula. Adhkurah. Kurah. Lepaskan. Sebab apa? Mustahaknya huruf ini, kita kena jaga dia punya sifat dia, iaitu sifat istifal. Iaitu sifat huruf yang nipis tuan-puan ibu dan ayah. Boleh? Tadi nipis atau tak nipis? Dan sifat istifal juga ada huruf yang tarkik nifis. Nifis tuan-puan. Nipis. Faham tuan-puan? Ini benda yang mungkin jarang guru-guru kita bagi tahu. So, apa yang kita belajar tu adalah next level sedikit tuan-puan. Okay? Right. Jom ikut saya sekali lagi. Wama ansanihu illa syaitanu an adhkurah. Dapat? Bukan adhkurah. Adhkurah. Sebab apa? Sebab kita nak pastikan ha ini nipis. Sama juga. Ila sakhrah. Tuan-tuan faham tak macam nak matikan dua ni? Faham tak? Faham tak? Komen sikit. Kalau faham, kasi turun itu kepala. Sudah turun? Bagus. Dapat tu dia tuan. Faham itu kaedah dia. Okay, tuan-tuan. Jom. وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا. Sama juga sini. Tak ada fil bahri, bukan bahri. Bahri. Antara bahri dengan bahri, mana lagi senang kita nak baca? Satu, bahri. Dua, bahri. Tuan-tuan. Saya ada masuk kelas lelaki ke? Ada tuan. Ada tuan. Dengan saya dan juga 100 orang guru di bawah saya. Boleh pilih. Tuan Zulkifli boleh message kami. Nanti saya bagi tu macam mana cara. Okay, nanti ujung kelas Nombor 2 kan? Nombor 2 lagi senang. Kenapa kita nak kena fil bahri ajaba bahri? Tak boleh. Bukan tak boleh. Dia tidak menepati huruf itu sendiri. Bukan ba, dia ba. Bukan ha, dia ha. So bila mati dia bah. Kan senang tuan-tuan. Kenapa nak susahkan? Amal yang kata, Ustaz baca Quran kau punya Arab lagi susah lah Ustaz. Tak, lagi senang tuan-tuan. Sebab Quran turun IC dia dekat Arab. Takkan Allah Ta'ala nak susahkan kita. Dapat? Nak pula tambah-tambah kita ni orang Melayu. Lidah kita memang lidah yang boleh lembut lidah kita ni. Kalau
baca Quran, insya-Allah boleh baca sebiji orang Arab. Faham Ataupun bantu saya share tu benda. Siapa first time say hi kat komen. Okey, saya akan bawa tuan-puan pada dimensi yang berbeza belajar dengan saya tuan-puan. Kelas saya bukan kelas tipikal lah tuan-tuan lalu tengok dekat TikTok, Facebook tuan-puan dan sorry, tengok dekat buku-buku tuan-puan. Okey, insya-Allah dia ada berlainan. Kalau tak percaya tengok kawan-kawan. Okey, boleh. So jangan fil bahri ajaba. Dan satu poin penting, jangan fil bahri. Jangan fil bahri ajabari, bukan deri. Huruf ra bari di bawah ada tarkib. Tarkib means nipis. Bila nipis raham bawah turunkan saja. Fil bahri ajaba. Nampak tak lagi senang nak bunyikan dia, nak pronounce dia tuan-puan dan budak dia. So, tengok saya baca. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Dapat? Boleh tuan-puan? Okey. Kelas saya apa? Nanti tengok dekat iklan berjalan ni ada waktu kelas saya. Boleh tengok tuan-puan. Okey? Right. Okey. Baik tuan-puan Faham Siapa first time tuan-puan? Tu dimensi yang berbeza. Okey. Hari ni kita masuk ayat 64 tuan-puan. Tengok saya baca. Qala dhalika ma kunna nabgh. Dapat? Macam nak baca tu Ustaz? Okey. فارتدا على آثارهما قصصا. Okay, saya ulang balik. فارتدا على آثارهما قصصا. Boleh tuan-puan? Dapat Alright tuan-puan ibu dan ayah, dia tengok. Qala. Tuan-puan, kat sini kita belajar 5 tingkatan ketebalan huruf isti'la. Huruf yang tebal. Okey, apabila dia berbaris ataupun dia sukun, dia duduk pada level berapa? Ini kita cerita minggu lepas kan. Okey, huruf isti'la ada berapa? Ada 7. Dia panggil huruf tebal tuan-puan. Tengok ni ada 7 huruf. Tolong hafal. Sambil tu bantu saya share. Siapa yang jatuh hati, saya bagi tuan masuk grup support community nak pandai mengaji seluruh Nusantara. Cuma dia tuan-puan. Kha, gha, qa, sa, da, ta, dha. Inilah 7 huruf yang tebal. Dan bila kita baca tuan-puan dan puan ada 5 level ketebalan. 1. Bila huruf itu ada alif sebelah dia, maka dibaca dengan marasli 2. Yang kedua, apabila huruf tu single baris di atas, tu level 2. Yang ketiga, apabila huruf itu berbaris di depan ataupun huruf dia tanda sukun, huruf sebelumnya itu berbaris di atas. Dapat tuan-puan ibu dan ayah? Level yang keempat, okey, ataupun kat sini sama juga apabila huruf sebelumnya itu, contoh okey, huruf sebelumnya itu baris di depan apabila dia sukun. Ada 3 contoh. Itu duduk dekat level 3. Level keempat, apabila huruf sebelumnya itu baris di bawah apabila huruf tu sukun. Dan level kelima, apabila kesemua huruf tebal ini duduk pada baris di bawah. Tu dia tuan-puan. Nampak tak? Nampak tak tuan-puan ibu dan ayah? Boleh? So, jadi kat sini duduk dekat level 1. Apabila huruf yang tebal selepasnya itu berbaris di atas. Ini level 1. Jadi ketebalan dia tu level yang paling atas, maka bunyi dia qa, 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 qa. Dan huruf yang tebal apabila berbaris di atas, tuan-puan pada yang baru masuk, saya bagi tahu pada anda cara menyebut huruf yang tebal berbaris di atas. Tidak perlu memuncungkan mulut kita bila kita baca baris atas. Hanya membuka saja mulut kita. Contoh, saya tunjuk balik pada 7 huruf ni tuan-puan. Saya tengok kalau ke 7 huruf ini baris di atas. Cuba tengok mulut saya. Buka mulut. Kha, gha, qa, sa, da, ta, dha. Nampak? Ada nampak saya muncung? Ada nampak saya muncung tuan-puan? Akan tetapi kalau ada yang tak boleh nak muncung juga, maka tuan-puan saya ambil pandangan yang bunyi tepat
lagi bagus daripada tuan-puan tak dapat muncungkan. At least tuan-tuan dapat muncungkan bunyi dia lebih tepat daripada tuan-tuan tak muncungkan. Saya pilih untuk bunyi tepat lah. Tapi kalau boleh, cubalah untuk kita berbaris di atas ni jangan muncung, hanya buka. Tengok saya baca kha, gha, qa, sa, da, ta, dha. Nampak? Itu dia tuan-puan. Itulah kita panggil huruf yang tebal, ataupun huruf yang tebal kita panggil nama tuan-puan isti'la tuan-puan. Macam nak kenal tuan-puan, apabila dia dibaca, pangkal lidah kita akan ternaik bila kita baca ke 77 huruf. Ustaz, kenapa Ustaz asyik cerita pasal ni Ustaz? Tuan-puan, saya yakin ramai orang ada masalah dekat huruf tebal. Sini tuan-puan. Tengok bila kita baca tuan-puan ibu dan ayah, nampak? Pangkal lidah kita tu dia terangkat. Itulah dia ketujuh huruf ni, bila kita baca memang pangkal lidah kita tu dia akan terangkat macam ni tuan-puan. Dapat? Boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan bantu saya share tuan-puan ibu dan ayah. At least dapatlah 7-800 masuk malam ni, puas hatilah saya tuan-puan. Walaupun saya sendiri yang tak konsisten, minta maaf lah banyak-banyak tuan-puan. Ramai tanya mana Ustaz ni, tak ada kelas ni tuan-puan. Hari tu studio rosak. Studio tak boleh buka tuan-puan. Semalam anak saya pula tak sihat. Okey. Baik, meninggikan lidah ke langit. Yes, meninggikan pangkal lidah. Tapi kalau tinggi sangat, dia jadi 4 huruf jadi yang terlibat, iaitu sad, dad, ta, dha. 4 huruf. Okey. So, sini qala dha qala, bukan la. La, hamba turun. Qala dhalika ma kunna nabgh. Dhalika ma kunna nabgh. Cari nak mati kau Tuan Zulkifli tak sabar-sabar. Okey, tuan baca nak baca ni tuan-puan. Okey. Ni semua tuan-puan tak ada masalah kan? Semua tahu dah ni. Dengan ma, dengan dha, dhalika, bukan ka, ka bawa turun, ka, ma, kunna, nab, lepas tu ada ghain. Matikan ba dulu, baru mati ghain. Ini dipanggil sifat tuan-puan, sifat aridah. Apa tuan-puan? Sifat aridah. Yang kita panggil nama sifat dia sifat mendatang tuan-puan. Kita panggil nama dia sifat mendatang. Dekat nota tuan-tuan kat belakang, siapa baru beli, tulis tuan-puan sifat mendatang. Sifat mendatang ni dia selalunya apabila kita nak waqaf, nak berhenti, baru datang sifat mendatang dia, ataupun kita panggil sifat aridah. Aridah. Tulis tuan-puan, sifat aridah. Sifat mendatang. Dia datang apabila dia mendatang bila nak jadi dia tuan-puan. Contoh kan tuan-puan tuan-tuan biasa tak tuan-tuan tengok baca kan? Kita pergi kedai. Kan? Kita pergi kedai nak beli roti. Pergi ke kedai nak beli roti. Sampai kedai, kita nampak ada offer barang lain. Offer air susu pula tuan-puan kat kedai tu ada 3.10. Maka kita belilah air, ambil pula offer tu. Lalu kita terlupa tujuan asal kita tu nak beli apa tuan-puan? Nak beli roti. Maka tu panggil apa? Mendatang lah. Dia tu panggil sifat mendatang. Contoh biasa tak tuan-puan? Biasa kan? Saya biasa. Datang nak beli lain. Sudahnya benda lain, tak beli pun benda yang kita nak. Itu dipanggil mendatang. Benda mendatang. Kalau kita beli benda tu dan benda-benda lain, itu mendatang juga. Okay? Dan itu pun perempuan yang selalu. Jadi gurau lah tuan-puan Gurau lah. Saya pun selalu juga tuan-puan. Saya ni lagi perempuan daripada Ustazah. Saya ni memang lain sikit tuan-puan. Okay. Okay, Ustazah memang tak kisah. Alhamdulillah. Saya ni particular sikit tuan-puan. Memang saya dengan Ustazah memang jadi particular. Lebih ni. Ustazah dia memang relax tuan-puan. Kan? Tu panggil sifat aridah.
Tuan-puan. So tuan-puan, ibu dan ayah, inilah selalu terjadi, tuan-puan. So sifat aridah. Jadi bila kita waqaf, baru datang sifat aridah. Kenapa dia jadi mendatang? Sebab kita nak berhenti. Sebab nak berhenti, tuan-puan, maka tuan-puan, ibu dan ayah kat sini, kita kena buat dua benda. Iaitu kita panggil, inilah kita panggil sukun mendatang. Tuan-puan, yang kita sebut kat sini nama dia sukun mendatang. Maka jadilah tuan-puan, ibu dan ayah, jadilah dia apabila menjadi sukun mendatang. Maka sukun mendatang maksudnya apa? Dia ada dua sukun. Satu sukun asli, satu sukun mendatang. Ini sukun asli. Apa tu sukun asli, Ustaz? Sukun asli ni bermaksud sukun yang dia memang ada tanda sukun. Sukun mendatang, apabila huruf tu dia nak berhenti, kita kena matikan dia. Inilah dia panggil sukun mendatang. Faham tak, tuan-puan? So ada dua pertemuan, sukun asli dengan sukun mendatang, maka kena matikan kedua-dua dia, tuan-puan. Nampak, tuan-puan? Jadi syarat dia apa? Kena matikan kedua-duanya, tuan-puan. Tekan button follow tu pasal first time, tuan-puan. Tekan FOLLOW, tuan-puan ibu dan ayah. Bantu saya share, tuan-puan ibu dan ayah. So mungkin kali pertama anda tak tahu, saya nak baca Ustaz macam ni. Ni nama dia sukun mendatang. So kena matikan kedua-dua huruf ni. First matikan ba, nab. Dan matikan ghain, nab. Ma'arid dia sukun bukan? Ma'arid, no. Ma'arid dia sukun bukan? Ini bukan ma'arid sukun, ini bukan mat. Mana dia datang mat? Ada tak huruf mat kat sini? Ada tak kat sini? Alif ke waw ke ya ke second last pada ghain ni tak ada. Ba. Ni bukan ma'arid sukun, tuan-puan. Ini panggil sifat aridah. Dia arid, mat arid sukun tu sifat arid juga ketika kita nak berhenti. Contoh, tapi ayat ni tak ada lah, tuan-puan. Ni semua baca hujung dia semua rushda, sabara. Ni semua mat iwad. Contohlah surah Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tu nama dia, mat arid dia sukun hujung tu. Tapi kalau kita sambung, kita tak baca dia dengan boleh dipanjangkan 6 harakat. Kita boleh baca 2 harakat je. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ketika kita nak berhenti tu, barulah kita boleh baca panjang maksimum 6 harakat. Dapat? So saya nak baca nabr. Dengar betul. Nab. Lepas tu ada bulatkan mulut, ada datang sifat, keluarkan huruf ghain dekat sini. Hujung kerungkung, tuan-puan. Ghain duduk kat hujung kerungkung. Tuan-tuan, siapa yang betul nak belajar dengan saya syorkan tolong dapatkan nota ni. Lepas tu tuan-tuan dapat masuk dalam grup percuma. Dalam grup komuniti kita, tuan-puan. Tengok. Huruf ghain duduk dekat hujung kerungkung. Macam nak sebut huruf ghain bila waqaf ke ayub? Dengar saya baca. Nabr. Ada nab, lepas tu dia datang sifat dia tu. Dia datang bunyi dia. Pensel kontot. Mana ada pensel kontot? Panjang penselnya. Tuan-puan ya. Bukan kontot, tuan-puan, bahkan besar lagi. Tebal pensel ni, tuan-puan. Nampak ni? Okay. Baik, tuan-puan. So nabr. Apa dia? Okay, nanti dulu bawah. Tunggu ayah habis sikit boleh bawah? Okay, alright. Put panda dah sampai, tuan-puan. Okay. Boleh tu ikut saya baca. Qala dhalika ma kunna nabr. Dia ada ra tu. Dia bunyi ada r tu kan? R tu kan? Kita kena baca tu. Nabr. Sini. Dapat? Dan bila kita baca dia bersukun, kita kena rakhawahkan dia. Sebab tu bunyi dia r. Nabr. Ghairil maghdu. Sama juga. Nabr. Perasan tak? Cuba baca ghairil maghdubi alaihim. Nabr. Boleh, tuan-puan? Tu cara baca. So qala dhalika ma kunna nabr. Boleh, tuan-puan? Faham? Boleh? Tu dia. Farutadda. Faru bukan far. Faru. Fa. Ra tu tebal.
Sebab apa tebal? Sebab apabila ra tanda sukun huruf sebelumnya baris di atas, maka dia datang sifat tafkhim, iaitu tebal. Far, fa bukan fa. Far. Bila mati ra, apa kena buat? Mulut kita perlu dibulatkan. Far. Tadda. Far. Nampak? Dengan far tak boleh. Dengan far tak boleh. Far tak boleh. Dapat tuan-tuan Tuan-tuan boleh faham tak apa saya cakap? Okay, right tuan-tuan. Okay, apa dia ibu? Apa tadi? Ibu, saya nama nota ni. Nama saya dah ada dan Ibu Umi Kasum, boleh mesej kami tak? Mesej kami balik ibu. Nanti kita masukkan balik. Takut ada yang terlepas. Okay, right. Okay, pertama tengah. Mana satu yang betul? 1. Fartadda. 2. Fartadda. 3. Fartadda. Mana satu? Sebab tuan-tuan, sambil tuan-tuan tekan button share dia tu, button follow tu kan. Cepat. Ulang. Fartadda. 1. 2. Fartadda. 3. Fartadda. Ada yang keliru tu. Ra tebal apa-apa? Tafkhim. Bukan ra tebal. Dia panggil, kalau tebal ni nama dia tafkhim. 2. 1. 3. Okey. 2. Tuan-tuan. 1. Okey. Last, boleh? Nak saya ulang balik ke? Nak saya ulang balik ke supaya tuan-tuan dengar betul-betul? Kalau nak, tulis nak. Kalau tak payah. Tuan-tuan dah confident. Ulang. Okey, saya ulang. 1. Fartadda. 2. Fartadda. 3. Fartadda. Okey, saya nampak sahabat-sahabat kita di muka buku nampak confident dengan jawapan masing-masing. So, 1, 3, 2. Tuan-tuan, lock 3. Tuan-tuan tulis lock. Lock 3 Okey, kita ada kenaikan tapak nanti. Dia macam orang jual bandel tak tuan-tuan? Lock 3 sini macam jual barang lah tuan-tuan. Lock 3. Okey, right? 3 Setuju? Jangan ikut kawan. Jangan ikut kawan. 3 Lock 2. Kunci 3. Jawapan dia 3. Jawapan dia tuan-tuan. Jawapan dia 3. Sebab apa tuan-tuan dan budan ayah? Sebab fa ini kita perlu nifiskan dia. Nampak nifiskan tuan-tuan? Nipis. Dia bukan fa. Dia fa. Huruf yang nipis baris di atas bunyi dia fa. Bukan fa. 1. Dan yang kedua, apabila kita matikan ra sukun ini, nak tahu dia tebal ke nipis bila dia mati, bila disukunkan, tengok huruf sebelum. Kalau huruf sebelumnya baris di atas, maka dia perlu tebal, iaitu tafkhim. Maka ra ini saja yang tebal, fa ini tak tebal. Maka tuan-tuan ibu dan ayah, jawapan nombor 2 tak tepat. Sebab kita baca fartadda, tak boleh. Fa ini nipis. Maka jawapan dia 3. Sebab apa? Sebab dia fa, lepas tu bulat mulut. Fartadda, fa. Saya bukan muncung saya bulatkan mulut. Fartadda ala. Dapat? Itu dia tuan-tuan. Dan nombor 1 saya cakap tadi salah. Sebab dua-dua nipis. Fa nipis, okey dah. Ra tu pula nipis, tak boleh. Sifat dia bukan nipis kat situ. Maka bunyi di sana tuan-tuan. Fartadda. Cuba buat fa, lepas tu kita bulat pada ra. Fartadda. One more time. Fartadda. One more time. Fartadda. One more time. Fartadda. One more time. Tuan-tuan, siapa baru masuk, tekan button follow tuan-tuan ibu dan ayah. FOLOW tuan-tuan. Kelas saya setiap hari Sabtu cuti akan baca Yasin
pukul 9 malam. Tapi saya minta maaf lah macam saya cakap tadi. 2 bulan ni saya sibuk dengan kelahiran anak. Dapat Boleh? Tu dia. Maka tuan-puan sambunglah terus. Ala, bukan Allah. Ni tuan-puan kalau ain bari di atas dengan Allah susah tuan-puan. Dia bukan Allah, dia ala. Ala kan senang. Boleh tuan-puan. Tuan-puan masuk sikit lagi tuan-puan dapat 700 pun okey lah bila saya on balik live tuan-puan. فارتدا على آثارهما قصصا. Okey depan. Kat sini ada masalah. Ni 2 harakat tuan-puan. Ini nama dia mad. Mad apa tuan-puan? Mad badal tuan-puan dan budak ayah. So mad badal ni apabila hamzah berbaris di atas. Okey, tu tengok pada nota tuan-puan mad badal ini. Okey, hamzah kedua dimatikan maka dia jadi macam ni tuan-puan. Dibadalkan bunyi dia. Maka amanu atha bukan tha bukan atha ala bukan ala fartadda ala atharihima qasasa. Saya cakap tadi mengenai huruf yang tebal, apabila huruf tu berbaris di atas, kita buka saja mulut dan dia duduk pada level berapa tuan-puan ya? Level berapa? Level apa tuan-puan tadi kita dah tengok? Level 2 apabila huruf yang tebal itu dia single tuan-puan dan ayah, maka dia duduk pada level yang kedua. Ustaz, habis level 1 level 2 ni macam mana nak baca tu Ustaz? Ini saya bagi tahu je. Selalunya level 1, level 2, level 3 selalu kita baca betul. Selalu kalau salah kita baca, yang selalu salah adalah level 4 dengan level 5. Kita ingat level 4, level 5 ni dia sama macam tebal kita baca. Contoh macam qaf baris di atas, sama juga kalau kita baca qaf baris di bawah, dia tebal macam baris atas. So salah. So kalau anda tak tahu benda ni, anda wajib belajar. Sebab tu kelas saya dia next level tuan-puan. Saya tak ajar dah benda yang macam biasa tuan-puan dan budak ni. Sebab lama dah. Kelas saya hari ni 1336. Saya serahkan benda-benda yang basic kepada tim saya yang mengajar daripada pagi sampai ke petang. Dan juga saya serahkan pada ustaz-ustaz yang mengajar dekat live TikTok, muka-buku tuan-puan dan budak ni. Untuk tuan-puan, masuk kelas saya fokus dekat sini tuan-puan dan budak ni. Faham? So, sa. Apa? Jadi kat sini semua level 2 dan level 1. Kenapa level 1? Sebab huruf tebal, selepasnya tu baris di atas. Maka level 1. Ustaz, apa beza baca tebal level 1 level 2? Tak ada beza. Dia just nak bagi tahu saja tuan-puan. Qasasa. Tengok mulut saya. Qasasa. Dapat tuan-puan. So, فارتدا على آثارهما قصصا. Siapa yang baru masuk kelas saya nak tahu macam mana nak baca huruf sad, tuan-tuan ikut saya besok kita belajar tuan-puan. Sad ni tuan-puan dan budak, huruf yang tebal, dan bila kita baca untuk mudahkan nampakkan gigi kacip kita, 2 gigi kacip ni tuan-puan sini. Kita baca ni. Sa. Atau tengok mulut saya baca. Sa. Gitu tuan-puan. Dapat tak? Boleh? Cuba baca. Qasasa. Usah ni Ustaz. Qasasa panggil Ustaz. Ataupun qasasa. Tak, dia qasasa. Nampak gigi kecil? Qasasa. Gigi kecil nampak? Ni. Lepas tu mulut kita tu dengan muncung. Buka je. Qasasa. Kalau kita muncung qasasa, dia jadi mubalaghah dah. Terlalu tebal lah tuan-puan. Faham? Qasasa. Boleh? Boleh tuan-puan? Okay? So, jom kita sempurnakan ayat yang ke-64 tuan-puan. Nampak pendek sangat ayat ni, tapi berapa ramai buat masalah. Buat masalah macam bergaduh tuan. Berapa ramai yang ada kesilapan bila baca. Betul tak tuan-puan? Macam mana lah tuan-tuan kat rumah kalau jumpa ayat macam gini tuan-puan, kalau kita tak belajar. Kita pun main hantam je lah tuan-puan kan. So sekarang ni dah jumpa saya, tuan-tuan
jadikan niat dalam hati, ya Allah, inilah ustaz aku sekarang, nama ustaz ni Ustaz Hidir, Hidir, ataupun tu boleh panggil saya Yubi tuan-tuan. Okey, niatkan dalam hati tuan-tuan supaya ilmu tu senang nak sampai. Ready? Qala kadhalika ma kunna nabgh. Dapat? فارتدا على آثارهما قصصا. Boleh? Nak ulang balik? Right, tuan-tuan, one more time. Sekali. Qala dha. Sekali lagi. Qala dhalika ma kunna nabgh. فارتدا على آثارهما قصصا. Ayuh, tuan-puan. Puan hati tak? Alhamdulillah tuan-puan. Walaupun pendek, banyak tak kita belajar tuan-puan? Itulah dia mengaji pelan-pelan. Kalau saya banyak baca banyak ayat dalam satu kelas, satu kali kelas, dia panggil mengaji laju-laju. Okey tuan-puan. So siapa first time tuan-puan puas hati ke puas hati? Puas hati, bagi tahu kawan. Tak puas hati, bagi tahu saya. Faham, bagi tahu kawan. So masuk, tak faham, tanya saya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad.